Tempatnya dulu ni laut. Dia berada Museum Kota Kayang ah. Mayan buka kasut Mayan. Cepat. Mayan cepat Mayan. Mayan. Cepat. Soal tulis. Daripada mana tu? Tulis nama. Cik. Ni apa ni? Beli siap-siap Makanan ikan. Apa pusing? 3. Okey. Ni peta Negeri Perlis. Kita tidur tu kat Pelombongan Negeri Perlis, sistem pendidikan, sistem pengangkutan, terusan buatan manusia. Oh mak, tu bunga emas. Kat mana-mana mesti ada bunga emas. Pedang Jepun. Mana? Bukan Taiwan, Thailand. Apa ke Taiwan, Thailand? Ya, ke galeri arkeologi. Gua Tegun Lembu. Mayan, sini Mayan. Dia ada gua dia. Gua Tegun Lembu. Baca dah Una. Kerang laut. Baca tu Una. Ni apa? Tengkorak dan tulang haiwan. Kenapa nak dapat musa macam ni je? Kan? Kerang. Neolitik. Mayan tu apa Mayan? Mayan. Tu apa Mayan? Mami jangan. Foto. Mami jangan orang. Selini yang Temika. Seramik. Ya, batu acil. Kalau mati meninggal, tanam ah. Kan? Okay, next part. Oh, tu tak ambil gambar sayang. Okay, next. Masuk ke galeri senjata. Ni apa nak? Senjata Mayan. Ui, sumpitan. Panjangnya. Kan? Anak padat tu nak belajar mau mana? Wak. Sebab tu lah Mami jangan berhenti. Kat belakang. Badik. Parang. Ni semua senjata orang-orang dahulu mah. Ni parang. Apa mana ni? Jambia. Ya, jambia dia kecil je Wak. Kan? Mak sebut rumah apa tu? Tombak and lembing. Javelin. Tu keris. Tu King Mayan. King of Police. Tu King of Police. You know? Saya nak buat replika. Ya, sebab boleh. Dia tak takut. Ni pembuatan keris. How you made a keris, you know? Okay, jom. Okay, 1, 2, 3. Sekejap belum? Umar muka, panas ni. Nah. Sabina. Jalan. Tok batu. Pergi kat batu. Kita nak pergi mana sayang? Bagi ikan makan. Okey Nan, Nan okey. Kau dah banyak batu kau nak turun. Jap Abi tolong. Ini di kawasan luar daripada Museum Kota Kayang Okey. Kita ikut Umar Husna Hanan pergi bagi ikan makan. Walaupun di tengah hari. So waktu ikan makan ni waktu lunch lah. View museum dari belakang, arah belakang. Okey. Hai bundaku, si ikan kaloi. Okey, baling. Mana? Baliklah cepat. Banyak-banyak Dia lapar kan? Bagi main sikit, bagi. Bagi abang main sikit.
Oh, lagi dek. Kau main dia makan dek. Dia cakap terima kasih bagi saya makan tengah hari. Ya, abang mau baling. Oh, dia seronok bang Umar. Wih, ada orange. Ada kalau oren. Yes. Nah. Hai bundaku. Si ikan kaloi. Tapi bukan ikan ya, ikan kaloi ya. Itu gaduh. Gaduh. Ha. Tak ada ikan kan. Sepatutnya ikan tu dapat jadi ber. Tak tolak. Oh, ikan pun pandai gaduh-gaduh Bukan ingat kau setengah anan je gaduh-gaduh. Museum Kota Kayang ada toilet ya. Ada kemudahan toilet. So, selepas anak-anak pergi melawat museum, Umar Husnahana boleh bagi ikan makan. Dengan harga RM2, dedak ikannya. Makan ikan. Okay, Mayan pun dah beli sendiri. Berapa ringgit, Mayan? RM2. Okey, Mayan boleh koyakkan bagi ikan makan Okay. Boleh brisk-walk kat sepanjang laluan pejalan kaki sana. Boleh jalan-jalan sambil menikmati pemandangan hijau cantik sangat. Apa dia? Terbaik. Tapi panas sebab pokok ya. Kita dah tengah hari kan panas lah. Tu, budak kecil tu apa lagi tak habis-habis tu? Yang ambil abang punya. Oi. Bagi ikan di tengah-tengah hari ni. Oi, panas gila. Okay, kita akan pergi ke next gallery. Ada macam kucing punya tu. Apa dia? Saya ada kat rumah apa? Oh, itu ikan keli. Ikan keli pun ada? Dia ada dua. Oh, ni batu refleksologi. Jalan. Jalan. Jangan lagi jalan. Ayah ni jalan buka kasut Yan. Bawa siapa Mayan? Mereka sedang berjalan di batu refleksologi. Nak tahu tak kebaikan dia apa? Lompat lagi sakit lah Nyonya. Okey, Ustaz dah berjaya. Mayan muka relax je. Tak sakit Hanan? Oh, di mana muka anda? Di mana ke muka anda Hanan? Muka anda. Dari sana. Ya. We have a tenteng here. So, the traditional game. Wow. Sebenarnya kamu buat terbalik sayang. Sebenarnya dia mula pada depan. Kebudayaan. Cuba tengok kak. Tengah renovation Okay, jom. Ni pekarangan luar museum Kota Kayang Awak cepatlah. Okey, 1, 2, 3. Smile. Awak tahu tak apa ni? Gold Award. This one is Malaysia Tourism Quality Assurance. Gold Award, okey. Sebab tahu batu dia cantik kan? Okey, jom. Cakap bye-bye Museum Kota Kayang. Bye, Elephant. Yalah. Museum Kota Kayang Perlis Indra Kayangan. Bye, Museum Kota Kayang. Bukan. Okay, kat sini ada macam-macam ni direction lah. Umayyan, what are you doing? Anak kita dah menembak kat situ dia dah menembak. Umayyan. Aduh, anak kita. Orang primitif Adik kan dia banyak-banyak kat situ juga dia manjat Nampak tu. Macam mana nak Everest ni dek? Naik gunung tahan dia kata. Pergi bawa. Bayar pergi ikut daddy tu. Nakut pula. Mana awak? Oh, hello. Panas sini mami ambil gambar. Daddy muka tak nampak. Oh, hello. Jaya dia banyaknya dengan daddy. Oh, nama dia Meriam Besi. Meriam Besi.
dia besar. Dia dari orang British. Ha? Dia dari orang British. Bye, Mayan. Bye, Anan. Bye, Una. Okey dah. Bye. Daddy tu kenapa tau? Okay. Mayan, bye-bye. Museum Kota Kayang. Nanti datang lagi kata. Tak tahu bila. Datang lagi. Umayan punya Unimap lah. Habis.